Wait geng. Bang, ni kejap bang, tengah saya letih bang. Ni bang. Kena tukar Tangan belah kiri ni patah dulu bang. Oh ya ke? Kena dikit. Tak apa, kita layan jap. Oh, nampak geng. Hello, assalamualaikum, welcome back to my channel. Saya buat apa tu? So yang mana pun sampai kat channel aku, thank you so much guys. Dan yang sentiasa support aku anda hashtag geng ke tak apalah. So ini geng, aku ada dekat lokasi bersama ni. Nampak lah member aku, Mai daripada Melaka. Lama tak jumpa kawan ni, Aliang. Tahu bocil, pepper lama. Tahu bocil, pepper lama. Surat khabar lama. Tahu bocil. Panas sama mancing lu pakai. Jom turun barang lu. Tengok geng, Aliang bagi radar Spiderman tu. Aliang pun ada jual barang mancing juga tau. Kalau kau nak tahu Shopee dia, aku letak sini, Rohu Hunter. Ni ada di bawah tangan dia, bawa geng. Ni apa yang you punya produk Ada 3. Tapi orang itu mata banyak kecil. tak apa. Boleh. Oh, ini Aliang punya produk geng. Rohu Hunter punya produk. Ni kita ada ni apa? Ni apa Aliang? Strawberry apa tu? Oh, itu main parti ni, itu minyak killer. Ini apa? Itu killer oil. Killer oil ni pandan. Ni pandan. Minyak protein. Ni protein. Ni strawberry. Oh, minyak strawberry. Oh, ni minyak pandan, ni minyak strawberry. Ui, banyak je lah. Okey, boleh kita test. Tak, thank you. Banyak ni produk Rohu Hunter. So korang kalau nak pakai Rohu Hunter ni, korang pergi kat Shopee dia. Tapi Rohu Hunter banyak kan, pilihan flavor. Bolehlah kita cuba. So kita nak bantu umpan. So ni air, pakai dedak ayam, kita mix dengan dedak balon. Pagi petang malam kami gerak, pancing siap, joran tegak, tasik lombong, sungai laut, mana ada ikan kami tak pernah ragu. Kena goncang dulu ke apa? So pakai? Tak payah. Okay. So kalau macam ni 1 kilo lebih berapa tutup? 5 cukup. 5 tutup cukup. Okey. Try. 1 2 3 4 5. Kita masuk ni tu. Pantai kami tetap turun, janji dapat hasil, confirm puas balun. Shashan Channel, buat apa tu? Jom kita gasak. Kita bancuh peroi je geng. So kita nak kepal kat spring. So bila kau kepal dia akan jadi macam ni lah. Nampak? Dia mudah pecah. Peroi. Yeah. Ni ada. Cuba combine kan. Ni tak atas ni, tak bawah satu. Macam ni. Tengok air pun dah tak tahu macam mana mau kepal ni. Lupa sudah. Ni tak boleh jauh aku rasa ni. Kat situ je lah. Satu aku dah baca. So satu dah baca sini geng. Set up satu lagi. Aliang pun dah nak kepal. Ni santai-santai je geng. Kita mancing half day je hari ni. Si Aliang dia rama ke tak kepal dedak. Saya tak tahu. So ni adalah lokasi yang paling sesuai untuk hampa test umpan. Sebab sini pun kami pun tak mau ikan, kita nak test. Bukan test lah, nak santai. Tengok. Shashan Channel, buat apa tu? Jom kita gasak. Di mana ada ikan, situ ada kami. Strike sana sini, rezeki tak lari. Ni nama dia Last Pick umpan. Letak sini. Macam ni. Plastik mat. Tu nama dia rasuah. I am the one
wonder why your son don't need. So geng, aku sebenarnya duk racu-racu Aliang kan. Semalam dia dah ambil GoPro geng. Nampak? Aliang dah ada GoPro. First time pakai. Lepas ni jadi YouTuber lah kan. Ya, gila-gilanya YouTuber. Gila-gila. Ini lagi mahal loh. Oh, Aliang dapat kuning sikit kan? Dia merah, ini ada hitamnya. Ha. Ini kedai ikan jual mahal loh. Memang mahal. Sini banyak tau ni. Ha. Ada ikan ke kan? Tak tahu lah. Ada ke tak? Tapi macam ada tadi aku tengok. Aku rasa Ada Lampam. Aliang punya rod ni. Ini yang mana ni? Oh, bom punya. Nah, you bom. Dapat ini. Ya. Ini wah simpan dulu, you tarik. Macam patin lah. Nah, you ni. Apa you tarik? Simpan ini. Slow lah, itu makan halus loh. Nanti takut dia tangkap. Rasa rohu lah. Bang. Ini baru siap. Ada bunyi. Nah, you layan air rakam you. Ya, itu dia Aliang. Sudah shootnya mah. Sign juga lah ini. Baru shocknya. Sau. Bang. Wih, kasar wih. Wih, tongsan tu. Tongsan lah. Tongsan wih. Tongsan wih. Wih, besar wih. Wih, tu ikan pun loncat tu. Macam mana nak naik? Ini busuk lah. Cantik. Tongsan lah. Nasi halus. Nak angkat gambar pegang. Tak mau lah. Busuk lah. Dia pun cakap busuk.阴一阳之味道，仔细东来。我们这辈老仔，桌子上喜欢挂鱼牌，香炉供奉。 Tangan bau. Oh, ni lagi cantik merah. Wait, geng. Apa ikan ni? Ini macam rohu. Macam rohu. Ya. Sangkut tali sana. Dia masuk bawah. Dah belik tak nampak pun. Rohu. Bukan, tongsan lagi. Pasal lah. Tak tahu lah. You punya joran tongsan suka. Tengok. Dah 2 kali ya rod ni. Aliang punya tongsan. Tongsan umpan. Tu tepi kamera. Oh, angkat dulu. Oh, saiz lebih kurang lah. Ke tadi punya juga ah, I rasa.
Tak ada, ni lain ni. Ni kecil sikit. Kecil sikit. Oh, alam start lagi. Oh, ini hari dia. Tongsan lagi. Tongsan Oh, ini hari tongsan weh. Kau tengok ah, itu dekat botol tadi Rohu Hunter, lepas ni kita tukar Tongsan Hunter. Aduh. Weh, 12 terpacok oh. Tadi kami sampai ke 9.30. Ni 12 terpacok kan. Sanggup ah? Tak. Tongsan lagi. Sekejap, mana pelayar tu? Ada. Kecil sikit ni. Wih. Tongsan dia. Oh yo. Ayah, you ah. Oh, tak mau. Dia ni tongsan ganas ah. Bang. Tengok geng. Bukan bowl pun. Bolnya dah lucu. Oh, bowlnya lucu. Bowlnya dah tanggal. Tongsan Hunter. Tongsan King. So minyak protein tu kat sini Tongsan mau makan. Aku tadi ada tanya yang staff jaga sini, Rohu mana? Dia kata ada orang duk gasak Rohu. Maybe Rohu sakit mulut kan. Tak apalah, kita tunggu. Ni pun tak lama lagi. Hangat. Tengok macam mana keadaan. Kalau tak okey kita gerak. Rasanya tu je lah kot. Kita santai-santai je kan. Stay tune guys. Habis je lah. Oh, ini Jawa. Lampam Jawa. Umpan pun tak habis lagi. Dah pecah. Dah tegak. Lagi tongsan. Lagi tongsan Liam. Ha? Ui, Liam pandai macam tongsan lah. Tengok muka tongsan. Tongsan keempat geng. Rohu dia shoot. Dia terus shoot. Ini drag tak keluar punya. Tali je tegang. Tengok betul tongsan. Cakap. Apa pasal ni? Tak tahulah you. You memang ong tongsannya nyari. Banyak lah tongsan sini. Oh, ini besar sikit. Drag tak ada bunyi. Drag tak ada bunyi. Okay geng, Adik adalah seorang brother ni. Dia tanya aku sini boleh mancing ke? Boleh. Ni aku nampak dia macam tengah land ikan tapi tak ada orang tolong. Bang, boleh? Nak saya tolong? Nak saya tolong ke? Jom kita pergi tolong dia. Sekejap Patin dah. Dia tak tengah ni memang patin. Bangku pula. Targetnya nak main lampam. Ui, kasar guys. Senyum dulu bang. Masuklah video saya ni. Layan lu. Ui, kasar. Menggigil dia ni. Betul sangat ni. Ui, dia kena UL pula. Set-set lampam. Oh, nak main lampam. Lampam kat seberang dekat titi tu. Ya. Tapi okey lah, current lah. Puas lah. Layan lu bang. Hati ni bang. Sebab dia tak penat lagi tu. Ya tu. Ni dalam bang Dalam. Dia tengah tu, dia dalam. Kita bagi lah brother ni layan dulu. Kita ke bawah kan. Sebab dia benam kan. Ambil kau. Kena bully brother ni. Cair mat. Manjuri lu. Ni je bang, pakai wish mana FX kan. Usahannya ni. Bottom ah. Bottom. Bang, ni kejap bang, tengah saya letih bang. Ni bang. Kena tukar Tangan belah kiri ni patah dulu bang. Oh ya ke? Tak apa, kita layan jap. Nampak geng. Kena tarik tu.
Lain je bang, kalau putus pun pasrah ni. San. Ni kalau kena set patin sedap lah ni. Ya tu, kalau kena sepatutnya sedap lah. Boleh layan. Ha. Ni yang tak tipe penat pula kepala bapak dia. Dia terus di sini buat. Ha. Tu mendap. Saya kan dia landai. Sebab tepi dia ni macam dia tambak. Oh. Yes. Oh. Tak sampai 7 5. Oh, lebih kurang. Siapa nak pegang ni bang? Sekejap. Tangan kau mana bang? Saya boleh. Tapi kena ada orang handle. Sekejap Saya turunkan sikit. Okey, tolong. Bismillahirrahmanirrahim. Sekejap takut putus. Alhamdulillah. Ha. Oh, 8 kilo, 7 kilo ni. Besar. Oh, berapa kilo ke bang? Agak-agak bang, Lebih kurang-kurang. kurang 7. 7 kilo 7, 8. Ada 8. Ni, cari terang sikit. Saya buat video dulu boleh video? Boleh buat video. Okey. Okey, lokasi dekat Expo apa? Bukit Expo UPM Serdang guys. UPM Serdang berapa kilo tu bang? 857. 8.57 kilo Boleh nampak Terima kasih lah pada brother baju merah sebab tolong angkat. Kalau tak ada diorang ni memang saya tak boleh angkat macam ni. Diorang tengok brother baju merah kan, diorang mesti nak tengok muka. Belanja sikit lah kan. Alamak, siapa gerangan brother baju merah tu guys? Saya lah guys. Aku gurau cek, Okay, catch release. Jangan baling. Abang letak. Letak macam ni. Tolak dia pelan-pelan. Lepas. Macam tu. Itu cara dia. Baik. So geng, cukup lah sesi pancingan kita orang hari ni, santai-santai kan. Yang penting Aliang datang daripada Melaka dapat tarik tongsan 4 ekor. Thank you Liang for today. Jumpa lagi lah. Okay, see you, bye bye. Nanti nak repeat kan, lain tempat pula. Boleh. So geng, thank you for watching. Yang mana yang nak datang ke UPM Serdang, untuk kolam ni masih lagi beroperasi seperti biasa. Isnin je tutup, daripada 8 pagi sampai ke 6 petang, 7 petang lebih kurang macam tu. 4 jam RM20 je geng. So main datang sini, try mancing santai-santai bawa anak-anak kan. So ikan kita orang tak bawa balik, adalah aku ambil lampam ekor merah tu, 3-4 ekor. Itu je, kita pun nak bagi jiran, orang kirim. So thank you so much guys for watching. Jangan lupa like, share, comment dan subscribe. Kalau ada rezeki kita jumpa next content. Bye, Assalamualaikum.